Rugi kalau bakat macam itu disia-siakan. Hah? Kau siapa? Aku utusan Adiwira RPM. Adiwira apa? Kumpulan yang mencari murid berpotensi untuk membentuk masa depan negara. Aku rasa kau salah orang. Itu yang akan kita lihat. Jadi, inilah calon baru kita. Rasanya. Cih, tak mungkin. Kenapa pula? Sebab aku kenal kau. Budak yang tidur dalam kelas hampir setiap hari. Ya, kau ada bakat. Tapi kau tak pernah gunakannya. Orang boleh berubah. Bukan semua orang. Kalau begitu, beri dia peluang untuk buktikan. Jangan bazirkan masa kita. Aku dah agak. Fokus, Aiman. Mungkin dia betul. Siapa? Zafran. Kenapa pula? Sebab aku memang selalu putus asa. Berdaya tahan bukan bermaksud tak pernah jatuh. Berdaya tahan bermaksud tetap bangun walaupun susah. Aku nak cuba lagi. Ini ujian terakhir. Buktikan yang aku salah. Aku dah agak. Mungkin aku memang banyak bazirkan peluang sebelum ni. Tapi kali ni, aku nak cuba betul-betul. Sekurang-kurangnya kau dah mula serius. Daripada Zafran, itu dah macam pujian besar. Haha, aku rasa betul. Ada sesiapa yang boleh jawab soalan ni? Saya, cikgu. Silakan, Aiman. Cih, bagus. Bakat membuka peluang. Tetapi usaha, keyakinan dan daya tahan yang menentukan kejayaan. Kerana seorang adiwira bukan dilahirkan sempurna, tetapi dibentuk melalui usaha.